nak tahu tentang isu topik refinance tak? So macam mana refinance kereta awak? Kalau you orang nak tahu ini topik, you cuba WhatsApp saya, bio link saya. Kita boleh tolong you buat refinance. Kita bukan along kita tolong you masuk bank atau masuk kredit. Ini semua proper punya. Kita bukan along galai you punya kereta, pajak you punya kereta tak ada. Lock you punya kereta tak ada. Kereta ambil balik, grant ambil balik. Rotate insurans kita kasih awak. Bank interest 3 lebih, kredit 5-6-7%. Bank boleh up to 15 tahun. 10 tahun masih boleh 5 tahun. Kredit boleh 20 tahun 10 tahun punya kereta masih boleh 9 years. 17 tahun punya kereta masih boleh 3 tahun. So nak masuk bank ke, nak masuk kredit ke, itu bergantung kepada dokumen awak. So kalau you punya dokumen boleh masuk bank, kita masuk bank. Boleh pergi kredit, kita pergi kredit. So mengenai you nak tahu kereta saya boleh refinance tak, interest berapa, boleh ikat berapa tahun, tangan saya boleh dapat berapa, dokumen saya boleh tak boleh, you boleh wasabi saya. Ini benda saya akan consult one by one sebab ini benda personal sikit, sensitif sikit. So nak cerita pun susah. So better you orang PM saya apa-apa mengenai refinance. You nak ambil duit keluar, cash out keluar untuk anak ke, untuk renovation ke, untuk business ke, you boleh cari kita. Kita suruh tolong orang, ramai orang dapat duit cashback balik. Apa-apa mengenai refinance, you boleh contact kita. Ini Auto Semat. Kita KL, JB ada. Utara pergi KL Kaltim. Selatan JB sahaja. Sekian, terima kasih.